Mangsa-mangsa kedai akaun ni, dahlah dia jadi mangsa, dia juga mengalami masalah ketidakadilan yang teruk ataupun yang dipanggil the great injustice di dalam proses siasatan dan proses pendakwaan. Dan ada pihak yang mungkin sedang membuat kes ini demi untuk mendapatkan KPI mereka. Jadi amatlah tidak wajar untuk mereka ini dijadikan sebagai sebab untuk mendapat KPI. Sedangkan semua orang pun tahu di dalam satu jenayah dua komponen utama. Pertama, mesti ada actus perlakuan jenayah. Yang kedua, niat untuk melakukan jenayah. Mereka tidak ada niat. Sebenarnya, majoriti kedai akaun ni pun mangsa. Mereka juga mangsa pemberdayaan, mangsa penipuan yang mana akhirnya mereka terjerat dalam kesalahan jenayah. Contohnya, Seksyen 424 ataupun 420 kanun kesesaan dan sebagainya. Dan kita lihat pula dari segi prosedur. Undang-undang memang ada. Kita menghormati undang-undang negara. Cuma kita lihat pelaksanaan ataupun prosedur undang-undang yang berkaitan dengan kes kedai akaun ini seolah-olah kita nampak macam ada yang tak kena. Terutamanya ialah pendakwaan yang berulang bagi satu kesalahan yang sama. Contohnya, mangsa kedai akaun memberikan kad ataupun akses perbankan kepada sindiket skamer yang pada asalnya dipercayai sebagai pemberi pinjaman non lesen. Tetapi rupa-rupanya mereka adalah skamer pinjaman yang tidak wujud. Kesalahan itu berlaku sekali. Dia bagi kad itu sekali. Tetapi datang pengadu ataupun mangsa-mangsa scam ini yang membuat laporan polis di pelbagai tempat. Contohnya, katalah ada 10 tempat, 10 report dan ada 10 pendakwaan. Sedangkan kesalahan itu hanya berlaku sekali sahaja. Maka kita lihat ini tidak bertepatan dengan spirit of the law. Khasnya artikel 7/2 Perlembagaan Persekutuan, iaitu tentang prinsip double jeopardy. Secara ringkasnya, jika seseorang itu sudah pun dihukum, sudah pun dibebaskan daripada satu hukuman, dia tidak boleh didakwa sekali lagi atas kesalahan yang sama. Dapat offer kerja, dia bagi rumah, makan, minum, and then dia minta buka akaun lah. Lepas kita nak buat akaun, and then dia kata akaun tu tak lulus. Start 2-3 akaun tu rasa muskil. Saya tak boleh nak cakap sangat, tapi mungkin ada orang dalam ataupun sebab ada setengah bank yang saya pun tak tahu saya pernah buat bank tu, and then tiba-tiba saya ada bank tu. Kes saya ni bermula pada 2016. Saya mengenali seorang melalui Facebook. Selepas 3 bulan, 4 bulan baru dia kata dia nak datang sini. Dia cakap untuk berjumpa keluarga saya lah. Dia daripada Turki, dia cakap macam tu. Tu yang dia cakap. Dia tiba-tiba dia start dekat KLIA. Keuangan dia tak ada. Kita sangkut semua. Jadi dia minta tolong saya. Macam tu saya bagi kad kat dia, bagi kawan dia. Selepas itu dia terus blok saya. Tak ada berhubung langsung. Tahun lepas polis datang ke rumah saya. Dia cakap ada kes untuk kedai akaun. Masa pergi IPT tu, dia cakap suruh saya mengaku je, lepas tu bayar denda. Saya ada scroll kat Facebook lah, dan saya tekan link untuk buat pinjaman tu. Bila ejen tu dah WhatsApp saya, dia kata syaratnya nak kena serah kat bank lah untuk auto debit bulanan punya bayaran. Saya dah serah pada 3 hari bulan tu, 14 hari bulan saya follow up lagi. Dia kata saya on the way. Saya tunggu sampai malam tak ada. 15 saya call, dia block. Kita bawa report polis. Saya bagi tahulah cerita yang sebenar macam mana. Dia check saya punya nama, ada 5 report. Kita dah tak tenang hati lah sebab kita tahu kita mesti kena punya. Bila saya scroll TikTok, kes kedai akaun lah. Dia cakap dia boleh bagi kita pinjam RM10,000, tapi kena bagi kad bank dekat dia. Nak hantar, dia cakap nanti you jangan cancel kad tu, nanti bank negara akan see semua akaun yang you ada. And then saya pun bagi dekat dia, 3 hari saya akan message dengan dia. Dia cakap kena fix, you have to wait, tunggu. And then at one point dia dah tak reply message saya dah. Duit dapat? So, and then I pergi bayar polis terus. I buat report, bagi statement pun. Semua dia bagi saya polis jamin. Saya naik mahkamah bulan 2. Dia terus saya mengaku salah, saya pun mengaku salah. Bayar RM500 lebih. Kes ni sama je macam semua orang. Pinjaman memuat perisik. Dan syarat dia sama je. Semua akan minta kat bank lah. Dia suruh post kat alamat pos laju lah. So dia saya pick up kat sana je.